Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Hisham. Apa yang kita akan belajar dalam video kali ini? Jawapannya, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini, kita akan belajar subjek pengajian AUM semester 1 dan topik yang akan kita fokus pada kali ini adalah berkaitan Yang di-Pertuan Agong. Sudah bersedia semua? AYUH kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar dengan lebih mendalam, kita lihat dahulu objektif pembelajaran yang ingin kita capai. Objektif pertama adalah menyatakan sekurang-kurangnya dua kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan eksekutif. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya dua kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan. Ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya dua kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan kehakiman. Dan yang terakhir adalah menyatakan sekurang-kurangnya dua kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara Malaysia dan mempunyai kuasa yang luas seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Baginda dipilih oleh Majlis Raja-Raja setiap 5 tahun daripada kalangan 9 Raja-Raja Melayu sahaja. Baginda juga mempunyai peranan dan fungsi dalam ketiga-tiga cabang kerajaan iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Baginda memegang jawatan untuk tempoh 5 tahun. Proses pemilihan mesti memenuhi kriteria tertentu. Hanya 9 Raja-Raja Melayu sahaja layak dipilih kecuali baginda belum dewasa, tidak berhasrat untuk dipilih atau dinilai tidak sesuai oleh Majlis Raja-Raja melalui undi sulit. Calon mesti mendapat sokongan sekurang-kurangnya 5 daripada 9 ahli Majlis Raja-Raja. Sebaik sahaja dipilih, Raja yang menerima jawatan Yang di-Pertuan Agong akan diisytiharkan sebagai dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Pemilihan tersebut kemudiannya akan dimaklumkan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja secara bertulis kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong seterusnya akan mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan di hadapan Majlis Raja-Raja dan Ketua Hakim Negara. Selain Ketua Negara, baginda juga merupakan Ketua Agama Islam bagi wilayah persekutuan, negeri-negeri tidak beraja dan negeri baginda sendiri. Baginda adalah lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Kedudukan baginda mengatasi semua orang dalam persekutuan. Baginda juga tidak boleh didakwa atas apa-apa kesalahan kecuali dalam Mahkamah Khas Raja-Raja. Seterusnya, kita akan melihat bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong yang merangkumi ketiga-tiga cabang kerajaan, termasuk kuasa budi bicara, kuasa pengampunan tertentu dan kuasa-kuasa lain. Untuk makluman pelajar, ini adalah bahagian yang paling penting kerana bidang kuasa adalah tajuk yang popular dalam soalan STPM sebenar. Pertama, bidang kuasa eksekutif Yang di-Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri, Menteri serta Timbalan Menteri. Baginda juga pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Baginda juga berkuasa meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan bagi membincangkan kedudukan dan keistimewaan Raja-Raja Melayu. Baginda merupakan Ketua Agama Islam di negeri baginda dan negeri tidak beraja. Berkuasa melantik jawatan-jawatan tertentu seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan yang terakhir berkuasa mengisytiharkan darurat. Dalam badan perundangan pula, baginda berkuasa memanggil parlimen, bermesyuarat dari semasa ke semasa, memberhentikan sidang parlimen atau membubarkan parlimen. Baginda juga berkuasa memperkenankan rang undang-undang parlimen, melantik senator, melantik Setiausaha Dewan Negara dan Setiausaha Dewan Rakyat, serta membatalkan kehilangan kelayakan seseorang ahli parlimen. Berkenaan dengan badan kehakiman, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab melantik hakim-hakim Mahkamah Atasan, melantik Pesuruhjaya Kehakiman, memanjangkan tempoh perkhidmatan seorang hakim yang berumur 66 tahun tetapi tidak lebih 6 bulan, memecat hakim, melantik peguam negara serta melantik hakim Mahkamah Rendah iaitu Mahkamah Session. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara seperti melantik Perdana Menteri dan kuasa untuk tidak memberi persetujuan bagi pembubaran parlimen serta meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja semata-mata berkenaan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja dan apa-apa tindakan pada mesyuarat tersebut. Kuasa-kuasa lain Yang di-Pertuan Agong termasuklah melantik Wakil Diplomat Malaysia, menganugerahkan gelaran dan bintang-bintang kebesaran, menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta memelihara kepentingan sah kaum-kaum lain. Yang di-Pertuan Agong juga memegang kuasa pengampunan bagi kes di mahkamah tertentu, termasuklah kes di bawah Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di negeri-negeri tidak beraja dan negeri baginda serta Mahkamah Syariah dan Mahkamah Awam di wilayah persekutuan. Walaupun baginda memegang kuasa yang sangat luas, terdapat beberapa sekatan terhadap baginda seperti tidak boleh menjalankan fungsi raja di negerinya sendiri kecuali tugas Ketua Agama Islam, meminda perlembagaan negeri atau melantik pemangku raja. Selain ITU, baginda tidak boleh memegang apa-apa jawatan lain yang bergaji, terlibat dalam perniagaan, serta tidak boleh menerima apa-apa jenis bayaran emolumen sebagai raja negerinya. Baginda juga tidak boleh meninggalkan persekutuan melebihi 15 hari tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja, kecuali bagi maksud lawatan rasmi negara. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong boleh meletak jawatan pada bila-bila masa dengan mengemukakan surat rasmi kepada Majlis Raja-Raja. Berkenaan pemecatan Yang di-Pertuan Agong, kuasa ini terletak secara eksklusif pada Majlis Raja-Raja.
Mereka boleh memecat Yang di-Pertuan Agong pada bila-bila masa dengan syarat mendapat sokongan sekurang-kurangnya 5 daripada 9 ahli Majlis Raja-Raja. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa kongsikan video ini dengan rakan-rakan dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Hisham untuk menonton lebih banyak video pembelajaran.